Assalamualaikum, geng. Okey, ada siapa-siapa pernah kena kelapang kereta dia bocor, kena atas highway ke, jalan hutang ke, boleh cuba buat cara macam ni Dia sini getah ni, dia getah lah ke ni, lepas tu dia bocor, getah ni bocor dekat sini. Saya modify lah pakai kelik yang ikat paip air ni, lepas tu tapak tayar. Mana ada dalam tubuk kereta saya je, sebab saya kena ni dekat Jalan Muazzam. Jalan Muazzam tak ada peker, jadi apa yang ada dalam kereta saya, dah tubuk saya ambil je. Pakai ni, janji minyak dia tak keluar dah. Lepas tu spek tank ni, kalau boleh, minyak dia jangan bagi kering Kalau kering, kena cari minyak dia. Sebab tak guna kalau minyak kering. Kalau minyak kering, sini dah tak bocor. Dekat pangkelah ni tak bocor, tapi kelah tetap tak boleh masuk gear sebab kelah akan jadi kosong. Jadi minyak ni kena top up dulu, kena cari lah minyak dia. Dia minyak dot 4. Dot 4 je. Minyak kelah dengan minyak berik sekali lah. Top up minyak dalam ni dulu. Lepas tu buka yang ni. Itu untuk yang minyak dah kering lah. Minyak yang ada tak ada masalah, top up je. Minyak yang dah kering, buka yang ni. Buka sikit, jangan buka habis, buka sikit. Bagi kita pang kelah dia, biar sampai keluar minyak macam ni. Ni. Dan minyak dah keluar, dia dah pacut minyak tu. Lepas tu kunci balik, kemas balik mana ni. Lepas tu pergi pangkelah. Pergi pangkelah sampai pangkelah tu jadi berak. Bila dia berak gitu, tu masuk gear. Kalau masuk gear boleh. Okey, dah. Jalan dulu cari bengkel mana dekat. Lepas tu suruh tukar baru lah pangkelah ni. Sebab getah ni tak ada jual. Memang kena tukar pangkelah baru. Ada sesiapa yang pernah kena macam ni. Dia ada sipang video ke yang dia pernah buat macam video macam ni. Selain pada video saya buat ni lah. Share dalam komen. Boleh kita tolong-tolong orang. Sebab saya cerita ni pasal yang orang tak ada towing lah. Kalau orang ada towing tak ada masalah lah. Yang ambil sugar tapi tak ada towing. Ataupun dia ambil sugar tapi tak mau pakai towing, tapi dia ambil towing daripada luar, pun tak ada masalah. Kita cerita ni yang kata yang tak ada duit lah, tak cukup duit, yang memang tak mampu lah senang cerita. Buat cara macam ni lah. Okay. Kalau video ni rasa bermanfaat, share, like, komen, dan jangan lupa follow. Takut ada video-video baru lagi, kita boleh buat lagi nanti. Okay, Assalamualaikum.